apa yang rakyat dapat sekarang mungkin lebih boleh diperbaguskan. Contohnya saya bagi contoh macam penggunaan minyak. Okey, macam saya kerja jauh. Saya kerja di Melaka, wife kerja dekat Nilai. So far untuk saya berulang-alik ke Melaka, penggunaan minyak berdasarkan subsidi budi tu untuk penggunaan motor je, untuk pergi kerja sahaja saya dah pakai 140 liter. Kita bukannya tak pakai, kita berjimat. Sebab itulah. So saya harap macam itulah. Itu salah satu je lah. Ataupun mungkin ada yang lain lebih bagus ke? Lagi bagus. Lagi baik betul lah, lagi baik tak nak yang lepas tu ulang balik kan. Kalau boleh lagi bagus daripada yang lepas. Yang lepas lah. Kalau boleh undi ramai BN. Ini tengok tak? Tempat ini ada tengok tak? Taman ini ada tengok tak? Macam mana? Tengok? Dia macam taman ke? Macam desa kan? Kena tukar sikit. Kita pun sudah 18 tahun kita sudah undi. Sampai sekarang ini masih macam tu juga. Betul kan? You tengok ini macam taman ke? Itu lampu tak ada. Tengok belakang semua tengok, pergi tengok. Semua sudah apa? Atas pergi tengok, semua sudah itu tanah-tanah semua sudah jatuh. Air kita memang kekurangan tau. Sampai sekarang kalau malam pun air macam ini juga. Kita berapa kali kita mau bagi tahu dia orang. So you harap benda tu? Saya semua mau tukar. Ketiga taman yang ada tu patut ditingkatkan lah sebab infrastruktur memang macam taman permainan kurang. Library katakan dekat sini. Kalau kita nak belajar ke apa, memang kita tak ada tempat. Kita mau pergi bandar. Kita bandar. patut pergi perpustakaan dekat Seremban. Oh, jauh lagi. Memang kita tak ada infrastruktur kat sini. So saya harapnya takkanlah kita mau besar-besar. Kita mau sikit pun boleh juga. Itu yang kita harap. Lagi satu kena ada platform untuk kita buat aduan. Sebab saya rasa kita ada banyak aduan sebenarnya. Bukan kita je. Memang semua orang kat sini akan ada aduan. Tapi cuma kita tak tahu platform. Kadang-kadang kita kata kita terpaksa pergi kat tempat Datuk kena beritahu. Cuma kita tak tahu platform tu. Bila Datuk tu memang available untuk kita bertanya, memberi aduan. So kalau ada platform untuk kita terus hantar aduan, lagi bagus. Okey, kita lalu dari atas kan. Ada tengok tak? Ada papan tanda ada tengok tak? Tunku Jaafar dengan Seri Senawang ada. Mana ada tanda papan Pak Najiha? Sampai sekarang saya pun sudah hari-hari saya mau itu juga. Mana ada ini macam ini taman memang macam hilang tau. Tanda papan pun dia orang tak boleh buat. Dia orang mesti macam mana dia orang selesaikan masalah kita. Taman Tunku Jaafar ada, Seri Senawang ada, Najia tak ada dalam papan tanda tau.